Hai semua. Sekarang ni kita orang on the way nak pergi ke Taman Bunga di Stambangan. So siapa yang nak ikut jom, let's go. Hai. Mentil Rogalan Abu Rats. Kita dah sampai kat sini. Tu tempat ni tak boleh nak bakar-bakar, tak boleh. Kira tak boleh barbecue ke apa, tak boleh lah kat sini. Dekat, kalau macam kat dalam sini memang tak boleh. Tapi kalau buat sini dulu, tahun lepas ada juga yang buat kat sini. Oh, ada kawasan tertentu lah. Ada kawasan kalau tertentu. nak bawa macam nak macam buat macam piknik ke apa boleh je. Oh, gitu. So kawasan ni besar juga kat sini boleh tahan. Nampak menarik tempat dia. Sebab tu ada. Oh, kat sini pun kecil kat situ. Terima kasih tau. Saya rasa nanti saya ajaklah bawa anak-anak datang sini lah. Mesti diorang suka ni. Cantik lah tempat ni. Oh my god. So nice. Välkommen till Stadssko i Sandnes och Gärdarheim. Maaf lah kalau saya salah sebut. Cantik kan tempat ni? Suka. Wah, cantiknya tempat ni. Tengok guys, kat sini pun ada tasik guys. So nice. Nampak tu. Wow. Air dia jernih betul. Wow. Cantiknya. Tradisi kat Cina. Ini kat mana ni? Macam tak ada kaitan dia dengan dia cerita pasal kat Cina je. Ni yang dalam ni macam logik sikit. Tak lah. Cerita pasal macam tak ada kaitan. Even kat dalam pun tak ada kaitan. Tak ada kaitan langsung. Tapi dia banyak tunjuk pokok-pokok lah. Dia tunjukkan asal pokok ni dari mana, negara Cina. Lepas tu tanam kat Norway agaknya lah macam tu. Saya rasa dia. Ini cafe dia guys. Tempatnya sangat kecil. We will see apa benda yang ada kat dalam ni. Mari kita tengok.